Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak sharekan satu kes rawatan. Kali ini melibatkan seorang kanak-kanak perempuan umur 8 tahun. Masalahnya, dia mengalami sakit kulit ataupun berkudis menana di tapak kaki. Kedua-dua tapak kaki, bawah tapak kaki dengan setiap jari kaki dia, kedua-dua kaki dia bernanah berkudis. Dia telah mengalami sakit ni sejak daripada umur 4 tahun. Masa saya rawat dia tu umur dia 8 tahun. Maknanya dah 4 tahun dia mengalami sakit ni. Menurut kata ayah, ibu ni dah macam-macam kaedah rawatan, pergi hospital pakar, pakai ubat semua, sapu krim, tak berkesan. Hanya nampak kesan dia sekejap je. Lepas tu bernanah dan berkudis semula. Jadi dia minta saya rukiahkan anak dia. Dan apa saya buat pada mereka, sebab kes ni dah berlanjutan 4 tahun. Jadi saya nak cari punca. Apa punca yang menyebabkan anak ni mengalami sakit ni, kudis ni. Jadi saya rukiahkan mereka bertiga. Si ayah, ibu dan anak dia. 3 orang ni saya rukiahkan sekali. Jadi apa yang berlaku masa saya bacakan rukiah ni, kedua-dua, si ibu dengan si ayah menjerit-jerit meraung. Dan si ayah terkinja-kinja macam beruk, macam monyet. Rupanya kedua-dua ibu dan ayah ni ada saka. Jadi pendekkan cerita, saya keluarkan rukiah sampai dia muntah keluarkan saka-saka dekat badan dia. Lepas habis rukiah, saya tanya apa masalah si ayah. Jadi dia kata masa sebelum kahwin, masa bujang dulu dia sakit. Dia pernah sakit, jadi sebab pakcik dia bawa dia pergi berubat. Dan tukang ubat tu masukkan saka monyet dekat badan dia untuk jaga dia. Jadi selepas kahwin, saka tu duduk juga, bernumpang juga dekat badan isteri. Jadi dua-dua mereka ada saka. Jadi kesan dia kena kepada si anak ni. Sakit kudis ni, sakit kulit ni, sakit kudis dia bernanah tak baik-baik. Baik, selepas selesai rawatan, saya pun pulihkan rumah dia, bersihkan rumah dia, pagarkan rumah dia. Jadi selepas daripada tu, antara sebulan ke 2 bulan macam tu, dipanggil saya semula untuk datang ke rumah untuk ulang semula rawatan, buat rawatan yang kali kedua. Jadi masa saya datang tu, alhamdulillah, masa saya datang kali kedua untuk buat rawatan tu, kaki anak dia dah pulih. Tak ada lagi kudis, menanah-nanah semua dah kering dah cantik dah. Dan ibu dia kata anak dia pun dah boleh pakai stokin, dah boleh pakai kasut pergi sekolah. Jadi saya pun rukiahkan mereka kali kedua. Rukiahkan, alhamdulillah. Masih ada kesan gangguan tu, tapi tak seteruk macam yang kali pertama. Dah banyak berkurang. Jadi saya rukiahkan lagi, bagi dia tak ada bergarung lagi dah, cuma ada muntah sikit, dan kemudian saya pun pulih dan pagarkan rumah tu semula. Alhamdulillah, mudah-mudahan lepas tu dah tak ada lagi dah. Dia tak ada panggil lagi dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah dia sihat, anak dia pun sihat semua. Jadi selalunya lah pengalaman saya dalam rawatan, bila kes anak-anak yang kecil ni ada masalah-masalah, sakit-sakit misteri yang berpanjangan, berkemungkinan besar ada kaitan dengan badan ibu atau ayah. Mungkin salah seorang ataupun kedua-duanya ada masalah. Jadi kalau ada anak-anak kecil kita yang bermasalah kesihatan, sakit-sakit misteri, kadang-kadang pergi hospital, doktor cek, doktor kata tak ada apa, semua okey, cek darah apa semua okey, tak ada masalah. Cubalah si ibu dengan si ayah ni, kalau boleh lah saya nasihatkan dapatkan rawatan rukiah. Berkemungkinan salah seorang daripada awak ataupun kedua-duanya ada gangguan-gangguan jin. Jadi sekian, semoga bermanfaat kepada anda. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.